Assalamualaikum tuan-tuan. Hari ini saya ada 50 buah kereta yang bermula dengan harga RM15,000 hingga RM50,000 lebih sikit saja tuan-tuan. Saya ada part 1 dengan part 2. So tengok sampai habis. Harga nak bagi harga kau-kau untuk tuan-tuan memang best price. Yang pertama, saya pergi dekat BMW dulu tuan-tuan. M Sport Original 2.0 tahun 2016. Saya nak jual dengan harga RM54,800 saja tuan-tuan. Ini 5 series model 520i. Okay, mana yang nak tengok lebih detail, ada kereta yang berkenan, boleh WhatsApp saya minta gambar. Saya akan tunjuk satu-satu. Okay, hot selling item jarang-jarang dapat dekat luar market. Yang ini Mercedes E250 tuan-tuan, AMG Edition tuan-tuan. Tahun 2013 2.0 saya nak jual dengan harga RM54,800 sahaja, okey. Interior dalam ada seat Alcantara tuan-tuan. Okey. Kalau tuan-tuan nak tengok video dia lebih detail, ada dekat previous saya punya video dekat dalam TikTok page saya. Sebelum ni saya dah buat. Okey, jom kita fast forward. E250 tahun 2012. Yang ini saya nak jual dengan harga RM30,800 saja jalan. Okey, tuan-tuan. Yang ini saya ada E200 tuan-tuan, tahun 2011. Okey. Yang ini saya nak jual dengan harga RM27,800 sahaja tuan-tuan. Okey, untuk BNF10 ni tuan-tuan, yang ini 523i. Ini 2.5cc, saya nak jual dengan harga RM2,800 sahaja tuan-tuan. Okey, tahun 2011. W212 E200 yang comel, yang cantik, handsome, segak, warna silver ni, saya nak jual dengan harga RM30,800 sahaja tuan-tuan. Yang ini pun saya ada 523i tahun 2011, comel, cantik, condition memang cun. Saya nak jual RM26,800 sahaja tuan-tuan. Okey, 2.5cc. Yang ini paling meletup dalam ni, E250 tahun 2012. Condition memang cantik. Boleh tengok previous video saya, tekan Facebook atau TikTok saya ada post, memang cantik. Yang ni saya nak jual dengan harga RM33,800 saja. Mileage betul-betul low mileage tuan-tuan. Tengok rim dia, belanja tak belanja. Tayar pun masih tebal lagi. Ni E250 tuan-tuan, 1.8 CGI tuan-tuan. Okey, best buy. Okey, seterusnya, mana yang minat mata kacang, orang kata mata belalang. Ini W211 tuan-tuan, model dia. Yang ini 1.8 kompresor sahaja. Saya nak jual dengan harga RM18,800 sahaja. Condition memang cantik. Interior dalam semua cantik. Yang ini tuan-tuan ada E300 3.0. Ada panoramic roof depan dan belakang. 3.0cc. Saya nak jual dengan harga RM26,800 sahaja. Semua kereta saya tunjuk tadi semua petrol. Mana yang nak diesel, saya ada diesel. Yang ini E300 tapi cc 2.1cc sahaja. Yang ini hybrid diesel tuan-tuan. Okey, saya nak jual dengan harga RM26,800 sahaja. Saya kasih potong harga kau-kau, RM26,800 sahaja tuan-tuan. E250 tuan-tuan, yang ini AMG Edition Coupe. Siapa-siapa nak, saya nak jual dengan harga RM39,800 sahaja tuan-tuan. Okey, jalan. Yang ini 2 pintu, memang cantik. Terus set appointment dengan saya. Kita nak pergi sederet ni BM tuan-tuan. Saya ada 328i tahun 2013, memang cun-cun punya. Okey. Yang ini 2.0, saya nak jual dengan harga RM34,800 sahaja. Tengok sini sikit tuan-tuan rim dia. Yang ini 320i tuan-tuan. Tengok rim dia sikit. Tahun 2013 tuan-tuan. Okey. Yang ini saya nak jual dengan harga, ini 2012, sorry. Yang ini saya nak jual dengan harga RM33,800 sahaja. Kasih sold 320i ni. Memang cantik. Seterusnya tuan-tuan, F30 330e ni tahun 2016 tuan-tuan. Low mileage. Original, satu owner tuan-tuan. Yang ini bagi saya RM35,800 sahaja. Ada sunroof. Okey, ada sunroof. Yang ini memang jimat minyak Boleh charge kat rumah. Seterusnya tuan-tuan, saya ada 320i Yang ini tuan-tuan ambil RM29,800 sahaja tuan-tuan. Okey, yang ini saya ada 320i tuan-tuan. Yang ini tahun 2015 tuan-tuan. Okey, yang ini bagi saya RM35,800 sahaja. Dalaman dia memang cantik tuan-tuan.
Dalaman dia warna merah. Memang cantik tuan-tuan. Memang rare. Yang ini special edition seat manufacture memang rare. Ini custom punya. Seterusnya saya ada Mini Cooper 1.6. Orang panggil dia Mini One. Okey, tahun 2013. RM34,800 sahaja kasih sold. Tuan-tuan nak part 2, tuan-tuan komen dulu. Ada banyak lagi luar macam Range Rover X6, X1, W211, C-Class semua saya ada. Okey, apa-apa boleh cari saya, kontak dekat atas. Assalamualaikum.